Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengapa kami ambil tajuk ini? Kerana isu semakin berleluasa, body shaming menjadi fenomena yang semakin ketara, khususnya di media sosial. Ia berlaku dalam kalangan remaja, dewasa, malah kanak-kanak. Kemudian kesan serius terhadap kesihatan mental. Body shaming boleh menyebabkan stres, kemurungan, anxiety dan masalah harga diri. Dan yang paling relevan untuk kami ambil tajuk ini adalah kerana ia berkaitan dengan isu remaja-remaja, golongan paling terdedah kepada kecaman fizikal kerana pengaruh rakan sebaya dan juga media sosial. Kami menyediakan dua analisis untuk kita kaji. Yang pertama bertemakan media sosial dan yang kedua bertemakan impak terhadap individu. Baiklah, kita masuk kepada analisis yang pertama, iaitu mengenai media sosial. Seperti mana yang kita tahu, media sosial merupakan capaian yang paling mudah bagi setiap individu. Seperti contoh, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Dalam media sosial ini, mereka banyak menekankan tentang kecantikan, tetapi sebaliknya mereka tidak menonjolkan. Okey. Selain itu, media sosial juga mempunyai ruang komen yang tidak terbatas. Mereka boleh luahkan apa yang mereka mahu di media sosial tanpa memikirkan perasaan orang lain. Menurut pakar psikologi Mariam Omar Din berkata, media sosial kini menjadi medium yang paling mudah untuk seorang meluahkan perasaan mereka. Okey, apakah risiko dia? Risikonya adalah, yang pertama, apabila mereka menerima banyak kutukan daripada media sosial, mereka akan kehilangan daya tahan diri. Kerana apa? Kerana itu, mereka akan kekurangan keyakinan diri. Oleh sebab itu, mereka akan juga menjadi kemurungan. Apabila kemurungan, ia boleh menyebabkan bunuh diri. Baiklah, kita teruskan kepada slide saya, iaitu perbuatan mengutuk, menghina dan mencaci bentuk tubuh seseorang adalah satu kesalahan jenayah yang boleh diambil tindakan undang-undang. Antaranya ialah warna kulit, berat badan dan ketinggian. Body shaming berkaitan dengan ketinggian berlaku apabila seseorang diejek kerana selalu rendah atau selalu tinggi sehingga membuatkan mereka hilang keyakinan diri. Yang kedua, berat badan. Menghina berat badan orang lain sama ada gemuk atau kurus merupakan bentuk body shaming yang boleh memberikan kesan buruk kepada emosi dan kesihatan mental mangsa. Yang ketiga adalah warna kulit. Mengutuk warna kulit seseorang sama ada gelap atau cerah juga dianggap sebagai body shaming dan boleh menimbulkan rasa rendah diri serta diskriminasi. Marilah sama-sama kita saksikan video ini. Orang panggil saya ikan paus, orang panggil saya Shrek. Bila kawan-kawan atau family kita cakap kita gemuk, kita tak kisah. Tapi bila satu Malaysia panggil you gemuk, itu memang Kesan daripada video tadi, walaupun kesedaran mental semakin meningkat, namun tempat awam seperti sekolah, tempat kerja dan hospital tidak mempunyai garis panduan tentang perilaku body shaming ini. Baik, seterusnya saya akan meneruskan lagi perbincangan isu body shaming kita ni dengan mengetengahkan isu beauty privilege. Jadi seperti yang kita sedia maklum bahawa beauty privilege ni adalah seperti salah satu isu ataupun perkara utama yang suka diketengahkan oleh masyarakat kita yang menormalisasikan body shaming ni. Contoh, ada seorang wanita yang berpakaian burdah dan ada kemungkinan orang lain akan memberi satu kritikan lah, contoh macam-macam bawang lah kira-kira kan. Mungkin dia akan kata macam ni, orang tu pakai je burdah tapi mesti muka dia macam nampak tak? Macam seorang tu ditutupi dengan sopan, tapi ia masih menjadikan salah satu benda yang utama untuk dikritik. Apakah kesan beauty privilege ni terhadap masyarakat? Jadi ia menjadi salah satu perkara yang negatif serta telah dinormalisasikan dalam budaya masyarakat. Jadi senang cerita, beauty privilege ni sebagai salah satu titik tolak utama untuk seseorang memulakan ataupun mencari salah satu perkara dalam suatu perkara yang lain. Dan ianya juga tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dalam etika sosial. Jadi seterusnya, stereotip yang dikekalkan daripada media hiburan. Kita pun dah tahu macam media sosial sekarang lebih mengutamakan beauty privilege. Terutama sekali selain media sosial, kita juga berhadapan dengan benda-benda seperti ini dalam perbualan, dalam konten video terutamanya, serta siaran langsung sebagai salah satu media hiburan yang untuk memberikan orang lain tahu dengan cara body shaming. Kita pergi kepada analisis 2, iaitu impak budaya body shaming terhadap individu. Kebiasaan masyarakat di zaman ini tanpa sedar telah memelazimi budaya body shaming dalam kehidupan seharian mereka. Kebanyakan dari mereka hanya menganggap bahawa budaya ini sebagai suatu gurauan dan datangkan keseronokan dalam mereka. Lebih teruk lagi apabila budaya ini dilakukan dengan cara kecaman dan kritikan yang melampau bagi mendapatkan kepuasan diri sendiri, terutamanya ketika mereka bergaduh dan berkelahi.
Seterusnya, budaya ini secara tidak langsung akan meracuni minda mangsa dengan cara mangsa akan menganggap bahawa dirinya tidak sempurna dan akan menganggap bahawa semua orang akan menghakimi dirinya secara paksa ataupun tanpa alasan. Akhir sekali, mangsa akan menyiksa diri mereka dan tubuh mereka dengan cara mengambil makanan secara keterlaluan dan juga melakukan senaman yang melampaui batas kemampuan mereka. Baiklah, antara kesan yang dialami oleh mangsa perilaku body shaming adalah mental mereka akan terganggu oleh buah mulut yang membawa kepada stres yang berlebihan. Kata-kata mereka akan sentiasa bermain dalam fikiran mangsa. Seterusnya, mangsa akan memendam perasaan akibat mereka menganggap dirinya tidak akan didengari oleh orang lain. Tahukah anda, body shaming atau penghinaan fizikal berpotensi tinggi untuk melemahkan kepercayaan pada diri sendiri, lantas menimbulkan keraguan terhadap kemampuan peribadi insan. Dalam masa yang sama, perkara ini juga mampu merosakkan sikap percaya diri dan mencacat celakan proses pembentukan sahsiah dan jati diri seseorang individu. Hal ini sangat tidak wajar dilakukan kerana setiap celaan akan menusuk ke dalam hati dan minda mangsa, justru akan mendatangkan pada yang buruk seperti gangguan mental, anxiety, dan mangsa juga tidak akan teragak-agak untuk menyakiti diri sendiri. Selain itu, terdapat beberapa kesan sampingan yang akan berlaku terhadap mangsa penghinaan fizikal. Antaranya, mangsa akan mula cenderung untuk melakukan aktiviti yang berunsur negatif seperti pengambilan ubatan kosmetik secara berlebihan, penggunaan bahan hormon terlarang ataupun bahan hormon timbang kilo yang tidak diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan, serta mangsa akan menimbulkan sikap enggan bergaul dengan masyarakat di tempat umum. Dalam masa yang sama, mangsa juga akan hilang sikap hormat terhadap diri sendiri. Hal ini dapat dilihat secara terus daripada kondisi mangsa yang sanggup menjalankan proses pembedahan plastik terhadap beberapa bahagian di tubuh badan mereka tanpa mempunyai sebarang darurat terhadap diri sendiri. Selain itu, kita juga boleh lihat ekspresi mangsa, sama ada dia tertekan ataupun kelihatan muram ataupun berjauhan dengan orang yang lain. Ketiga-tiga perkara ni boleh memberikan kesan negatif terhadap si mangsa. Yang pertama, dia boleh merosakkan interaksi harian. Ada masalah, tak nak beritahu. Kemudian, prestasi dan aktiviti merundum. Juga mengubah gambaran kendiri. Yang luaran pun dipertikaikan, apatah lagi yang di dalaman. Okey, terima kasih atas saudara Mikael. Seterusnya, kita akan pergi kepada bahagian bagaimanakah cara menyokong mangsa body shaming. Yang pertama, kita perlulah berikan sokongan emosi kepada mangsa. Seterusnya, mendengar luahan mangsa supaya mereka tidak merasa sendirian. Yang ketiga, memberi pujian yang tulen untuk mereka rasa dihargai. Seterusnya, menekankan kekuatan dan nilai diri. Selain itu, persekitaran sosial positif. Yang terakhir, galakkan penerimaan diri. Aku sanggup Ustaz. Kesimpulannya, fenomena body shaming ini dalam kalangan masyarakat masa kini semakin membimbangkan kerana ia bukan sahaja melibatkan penindasan kesejahteraan emosi dan mental. Oleh itu, usaha menangani body shaming ini memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah keluarga, institusi pendidikan, media dan lain-lain. Secara ringkasnya, body shaming bukan isu remeh tetapi satu fenomena sosial yang memberi impak jangka masa panjang.